Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sofia alias Sardiansyah. Anda sedang menonton Buletin Tips TV. Pada hari ini sedang berlangsungnya Bengkel Kerja Pemantapan Kru TV PSS untuk pembangunan bahan sokongan PDPC di bawah inisiatif 10 Pemarkasaan Pendidikan Digital Negeri Johor 2025. Seramai 150 orang murid dan guru yang terlibat di dalam program ini. Diharapkan melalui program ini, semua peserta dapat mengambil segala pengalaman dan pengetahuan untuk dibawa pulang ke sekolah serta mempraktikkannya. Oleh itu, mari kita bersama-sama dengan kru Tips TV di lapangan. Silakan. Terima kasih Sofia Alia di dataran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini, Aisara Nurina Muhammad Kamaluddin. Kini berada bersama saya, Cikgu Nabila merupakan guru yang terlibat dalam program pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Boleh Cikgu terangkan serba sedikit perkongsian pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama dengan murid dapat menimba ilmu, pengetahuan dan juga pelbagai ilmu TPSS yang boleh dipraktikkan di sekolah nanti, dan saya percaya dan yakin murid-murid juga akan mempraktikkan ilmu yang dipelajari pada hari ini di sekolah nanti. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nabila atas maklumat ringkas dan padat yang diberikan. Sekian sahaja tadi laporan saya langsung dari Auditorium Sekolah Seni Johor, Malaysia. Terimalah sedikit sedutan sepanjang program pada hari ini dan kembali bersama rakan setugas di dataran. Tadi, rakan setugas saya, Aisara, yang berlintas langsung dari Auditorium Sekolah Seni Malaysia Johor. Seronoknya perjalanan program yang kita lihat pada hari ini. Walaupun saya berada di dataran, tapi saya boleh merasai kemeriahan yang berlaku sepanjang program ini. Saya berharap tuan dan puan yang menonton pada hari ini juga turut merasa sama. Saya mewakili seluruh AJK dan kru Tips TV merakam jutaan terima kasih atas tontonan segmen pada kali ini. Dan kami memohon maaf jika ada kesilapan sepanjang liputan ini berlangsung. Sampai di sini sahaja liputan kami, kru Tips TV. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye!